OCBC Bank, Malaysia, berhad menurunkan unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar, KDNK, Malaysia bagi tahun 2025 kepada 4.3% berbanding 4.5% sebelum ini, susulan jangkaan permintaan luaran yang lemah dan cabaran ekonomi global yang berterusan. Ketua Ahli Ekonomi dan Ketua Penyelidikan Pasaran Global and Strategy OCBC, Selena Ling berkata, semakan semula itu turut mengambil kira pelaksanaan tarif perdagangan Amerika Syarikat sebanyak 24% ke atas ekspor negara yang diumumkan awal bulan ini. Menurutnya, sebahagian besar ekspor Malaysia ke Amerika Syarikat terdiri daripada produk semikonduktor dan elektrik dan elektronik (E&E) yang mewakili hampir 80% daripada jumlah ekspor negara. Sekiranya tarif semikonduktor benar-benar dilaksanakan, tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi akan menjadi lebih besar. Dalam senario paling buruk, pertumbuhan boleh turun ke sekitar 3.5%, katanya semasa pembentangan unjuran ekonomi OCBC 2025 seperti laporan The Star. Mengulas dasar monetari, Ling menjangkakan Bank Negara Malaysia, BNM, akan memberi keutamaan kepada pertumbuhan ekonomi sekiranya berlaku kelembapan global dengan kemungkinan penurunan kadar faedah pada 2026 sebanyak 50 mata asas atau lebih awal sekiranya risiko terhadap pertumbuhan meningkat. Dalam pada itu, beliau berkata, prospek jangka sederhana Malaysia kekal positif, disokong oleh pelbagai dasar kerajaan seperti Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030, Pelan Peralihan Tenaga Negara, Strategi Semikonduktor Negara dan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura.